Dalam video kali ini saya akan cuba menu baru dari McDonald's, di mana apa yang saya akan cuba dalam video kali ini adalah nasi ayam tenders McD kari kentang. Sebenarnya ada dua lagi placer lain, iaitu sambal kicap dan juga ayam masak merah. Tetapi untuk video kali ini saya cuba kari kentang lah. Dan anda boleh nampak dalam ini ada sayur. Ini sayur, ada telur, ada cutlet dia, dan ini adalah kuah kari ayam. Mari kita cubakan ya. Okey, cuba dulu. Rasa kuah kari ayam tu sangat sedap. Mari kita tuangkanlah. Dan memang dalam sini ada kentang ya. Tapi kuah dia agak sikit lah. So, mari kita cubakan nasi dia dulu. Nasi ni adalah nasi kosong lah. Tetapi bila dicampur dengan kuah dia, sangat sedap. Mari kita cubakan dia punya cutlet. Dia punya cutlet tu ada rasa ayam goreng McD lah, yang spicy tu. Tapi tak ada tu lah. Sebenarnya ini adalah menu lengkap, dan jika saya tak silap lah, satu hidangan ini adalah dalam RM10 macam tu lah. Dan dia termasuk dengan air ya. Sangat-sangat baloi jika anda nak cuba. Sangat sedap ya.